Tuan-tuan, hidup dalam dunia ni macam kita hidup di rumah sewa. Satu hari tuan rumah akan halau kita. Tapi kita orang yang bodoh, tuan-tuan, kita cantikkan rumah sewa, kita besarkan rumah sewa, kita hiaskan rumah sewa, kita tak sedar yang tu rumah sewa, tuan-tuan. Walaupun tuan rumah dah beritahu kita lama dah, Allah dah bagi tahu kita lama dah, tuan-tuan. Nanti sampai satu masa engkau akan aku halau ke alam barzah. Tuan-tuan, kita lupakah perkara ni? Kita lupakah pesanan Allah ini? Sehingga kan kita seolah-olah dah tak mau keluar daripada rumah sewa ni. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah. Kita terlupa, tuan-tuan, menjadikan kita ini cilaka. Sebab itu apabila kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang kita keluh kesah, hati yang tidak selamat, sebab kita terlupa dan terus terlupa.